Cik Syah, Cik Syah. Sekejap lagi kita nak pergi mana, Cik Syah? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, hari ini program kita adalah kita nak pergi buat lawatan ke Mara Subang. Kita ada projek iaitu kita nak bina kita punya bengkel jahit kita sendiri. Jadi antara inisiatif kita adalah untuk mencari tenaga kerja yang lahir daripada student-student Mara, Giat Mara lah maksud dia. So hari ini kita akan pergi untuk berjumpa dengan manager dan buat lawatan, dan kita nak tengoklah apa yang boleh kita kerjasama dengan mereka. So that hopefully one day dia punya student-student yang keluar daripada Giat Mara tu, kita boleh serapkan ke Tudung Sri Comel untuk bantu untuk jahit production untuk kita. Dan secara tak langsung, hopefully dengan adanya program ni, kita dapat membantu memberi juga peluang pekerjaan kepada student-student Giat Mara, InsyaAllah. Alhamdulillah, kita dah selamat dan selesai buat lawatan ke Giat Mara Subang, dan alhamdulillah kita dah ada perbincangan. InsyaAllah mudah-mudahan pihak Giat Mara pun banyak memberikan kerjasama yang baik kepada kita. InsyaAllah semoga hubungan ini berkekalan dan dapat terlaksana dengan jayanya, insyaAllah. Terima kasih Giat Mara.